Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang ke forum akademik kami yang bertajuk Analisis Keutuhan Wacana, Sumber Rujukan dan Kejelasan Penulisan dalam Artikel Persepsi Masyarakat dan Pesakit Terhadap Kesihatan Mental. Artikel ini diterbitkan dalam Jurnal Wacana Sarjana tahun 2020 oleh Nur Aina Fariha binti Haji Talib dan Hilwa Abdullah Elias Muhammad Nur. Kajian ini membincangkan tentang persepsi masyarakat dan pesakit terhadap kesihatan mental di Malaysia berdasarkan responden di Universiti Malaysia Pahang dan Felda China. Dalam forum ini, kami akan meneliti 3 aspek utama iaitu keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan penulisan. Bersama saya 2 panel hebat iaitu saudara Daniel dan saudari Nadia. Saya sendiri Alisha juga akan turut mengulas aspek kejelasan penulisan kemudian nanti. Baik, saya mulakan dengan saudara Daniel. Berdasarkan analisis saudara, bagaimana keutuhan wacana dalam artikel ini? Terima kasih saudari moderator. Sebelum itu, saya ingin mendefinisikan tentang keutuhan wacana. Wacana adalah suatu teks atau bahan bacaan yang bermakna bagi pembaca. Dalam bahasa mudah difahami, wacana boleh diertikan sebagai unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri pada ayat, sejumlah ayat, ceraian, bab buku, cerita, dialog, siri buku dan sebagainya dan menunjukkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. Menurut Kamus Bahasa Melayu Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, wacana sebagai keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan ucapan, pertuturan atau percakapan. Wacana merupakan perbincangan atau pertukaran idea secara lisan melalui wacana ilmu. Wacana juga boleh memberi maksud kesatuan fikiran yang utuh sama ada dalam bentuk lisan seperti pidato atau khutbah atau tulisan seperti surat, artikel, novel atau cerpen. Menurut Asmah Omar 2009, wacana adalah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Ciri-ciri wacana. Ciri-ciri wacana tertentu untuk memastikan teks atau wacana ini bermakna. Antara ciri-ciri keutuhan wacana antaranya kohesi, koheren, tujuan, penerimaan pembaca, maklumat, latar dan interest. Baiklah, bagi pandangan saya, artikel ini menunjukkan keutuhan wacana yang sangat tinggi kerana penulis berjaya menggabungkan isi, fakta dan hujah secara menyeluruh serta tersusun. Pertama, struktur artikelnya lengkap dan logik. Ia dimulakan dengan abstrak yang padat diikuti pengenalan yang menggemukkan isi kesihatan mental sebagai masalah global dan nasional. Penulis seterusnya membawa pembaca ke bahagian metodologi, hasil kajian, perbincangan dan rumusan. Susunan ini menunjukkan kesinambungan idea dari awal hingga akhir, satu ciri utama keutuhan wacana. Kedua, penulis menggunakan penanda wacana dengan berkesan seperti selain itu, maka, oleh itu dan sehubungan dengan itu untuk menghubungkan ayat dan perenggan. Sebagai contoh, selepas menjelaskan peningkatan kes kemurungan dalam NHMS 2015, penulis menggunakan oleh itu untuk menekankan perlunya masyarakat memahami stigma dan peranan mereka dalam membantu pesakit. Ini menunjukkan kesinambungan logik antara idea. Ketiga, penulis turut menunjukkan kohesi, kesatuan bentuk dan koheren, kesatuan makna. Contohnya, dalam bahagian sorotan literatur, penulis menghubungkan dapatan Burga 1989 tentang tingkah laku masyarakat terhadap pesakit mental dan situasi semasa di Malaysia. Pembandingan antara konteks luar dan tempatan ini mengukuhkan logik penulisan dan memantapkan aliran idea. Selain itu, gaya perenggan penulis juga konsisten.
Setiap perenggan mempunyai satu idea utama yang disokong dengan contoh atau data. Tiada perenggan yang tergantung atau beralih topik secara tiba-tiba. Kesimpulannya, keutuhan wacana dalam artikel ini bukan hanya pada struktur yang lengkap, tetapi juga pada kesinambungan hujah, kesatuan idea dan kejelasan peralihan antara topik. Ini menjadikan pembaca mudah mengikuti dan memahami keseluruhan isi kajian tanpa kekeliruan. Terima kasih saudara Daniel. Penjelasan saudara menunjukkan bahawa penulis bukan sahaja menyusun isi secara sistematik, malah memastikan setiap bahagian saling berkait untuk membina satu wacana yang utuh. Sekarang, saya ingin menjemput saudari Nadia untuk mengulas tentang aspek sumber rujukan dalam artikel ini. Baiklah, terima kasih saudara Anisha. Sebelum tu, izinkan saya untuk mendefinisikan apa itu rujukan. Rujukan boleh difahami sebagai perbuatan memberi kredit kepada individu atau menyebut nama seseorang dalam sesuatu bahai di akhir sebuah penulisan. Rujukan menandakan perkara yang telah kita tinjau dan rujuk dalam teks, kerja penyelidikan dan sebagai satu cara untuk mengakui atau secara tidak langsung membantu mengiktiraf karya orang lain dan juga membantu para pembaca mencari sumber asli maklumat. Ia bukan sahaja menghalang plagiarisme tetapi untuk menunjukkan bahawa penulis telah melakukan kajian yang baik mengenai subjek dengan menggunakan pelbagai sumber untuk mendapatkan maklumat seperti buku, kertas pendidikan atau artikel dari majalah, jurnal, surat khabar dan lain-lain. Apabila menilai sebuah artikel ilmiah, sumber rujukan adalah tulang belakang kepada kekukuhan hujah. Dalam artikel ini, penulis menggunakan rujukan yang sahih, pelbagai dan bersifat akademik. Antaranya ialah laporan kajian morbiditi kesihatan kebangsaan yang disitasi dalam kurungan NHMS pada tahun 2015 dan laporan pertubuhan kesihatan sedunia iaitu WHO 2008. Kedua-dua sumber ini menjadi asas utama dalam menyokong fakta peningkatan masalah kesihatan mental di Malaysia. Selain itu, penulis turut menggabungkan rujukan tempatan dan antarabangsa. Kajian oleh Yap dan Loh pada tahun 2009 tentang tahap kesedaran rakyat Malaysia digunakan untuk menunjukkan tahap kefahaman masyarakat terhadap kesihatan mental masih rendah. Sementara itu, rujukan luar seperti Bugra 1989 dan Becker et al. 2001 pula menunjukkan pendekatan negara lain dalam menangani stigma terhadap pesakit mental. Ini menunjukkan penulis tidak hanya bergantung pada konteks tempatan tetapi juga melakukan perbandingan global, satu ciri penting dalam penulisan akademik moden. Seterusnya, saya ingin menyentuh aspek etika sitasi. Penulis menggunakan gaya APA ataupun dikenali sebagai American Psychological Association dengan betul. Setiap rujukan disertakan dalam teks dan disenaraikan secara lengkap di bahagian akhir artikel. Ini menunjukkan penulis menghormati hak intelektual dan mengelakkan plagiat. Namun, saya berpandangan bahawa artikel ini boleh ditambah baik dengan memasukkan kajian terkini selepas tahun 2018, terutamanya berkaitan kesan pandemik COVID-19 terhadap kesihatan mental. Hal ini kerana situasi pasca pandemik menunjukkan peningkatan kadar kemurungan dan kebimbangan dalam kalangan masyarakat Malaysia. Walaupun begitu, secara keseluruhannya, artikel ini mempunyai asas teori yang kukuh, bukti empirikal yang jelas dan rujukan yang relevan. Hal ini menjadikan artikel ini bukan sekadar penulisan ilmiah tetapi satu sumbangan kepada pemahaman masyarakat tentang kesihatan mental. Baiklah, itu sahaja. Terima kasih saudari Nadia. Pandangan saudari menunjukkan bahawa kekuatan rujukan memainkan peranan besar dalam membina kredibiliti sesebuah penulisan. Sekarang, izinkan saya pula mengupas aspek terakhir iaitu kejelasan penulisan. Dalam konteks penulisan, struktur boleh dijelaskan sebagai satu cara menyusun idea penulisan. Penulisan perlu distruktur untuk menjadikan bentuk penulisan lebih menarik, tersusun dan sistematik untuk membantu memudahkan pembaca mengikuti penyampaian idea dan memahami maklumat yang disampaikan.
Penulisan akademik adalah sebahagian daripada dokumen rasmi yang boleh dirujuk untuk tujuan-tujuan tertentu seperti penyelidikan atau sokongan kepada fakta. Terdapat beberapa aspek penting dalam penulisan yang perlu diambil berat sebagai asas dalam penulisan. Aspek penting seperti struktur perengkang, isi kandungan dan bahasa sangat penting dalam menghasilkan penulisan. Asas penulisan ini penting bagi mewujudkan struktur penulisan yang teratur dan sistematik. Secara keseluruhannya, artikel ini menonjolkan bahasa akademik yang jelas, teratur dan mudah difahami. Walaupun tajuknya melibatkan bidang psikologi, penulis menggunakan bahasa yang mesra pembaca dan tidak terlalu teknikal. Sebagai contoh, istilah seperti kemurungan, stigma dan auto-itarisme dijelaskan melalui penerangan tambahan, bukan sekadar disebut secara teoretikal. Penulis juga mengelakkan penggunaan jargon berlebihan, menjadikan artikel ini boleh dipahami bukan sahaja oleh ahli akademik tetapi juga masyarakat umum. Dari segi gaya penulisan, ayat-ayatnya padat dan berstruktur. Penulis kerap menggunakan ayat pasif seperti kajian ini dijalankan untuk mengukur tahap kesihatan umum masyarakat, menunjukkan penekanan terhadap objektiviti. Nada yang digunakan juga bersifat neutral dan tidak prejudis, terutama apabila membincangkan isu pesakit mental yang sering disalah anggap masyarakat. Selain itu, penulis juga bijak menggunakan contoh kes semasa seperti laporan Berita Awani tahun 2018 tentang kes bunuh diri dan tekanan kerja. Ini membantu pembaca memahami isu kesihatan mental dalam konteks realiti harian. Akhir sekali, penulis menutur artikel dengan rumusan yang kemas untuk menyuruh masyarakat agar menjadi sokongan kepada pesakit mental dan menghapuskan stigma. Kesimpulannya, kejelasan bahasa dan gaya penulisan ini menjadikan artikel bukan sekadar ilmiah tetapi juga berinformasi dan berimpak sosial. Baiklah, sekarang kita beralih ke sesi perbincangan bersama. Saya mulakan dengan soalan untuk saudara Daniel. Adakah struktur wacana yang kuat boleh menembus kelemahan jika rujukan kurang lengkap? Dipersilakan. Baiklah, itu soalan menarik Alisha. Pada saya, struktur yang baik memang membantu pembaca faham isi tetapi tanpa rujukan yang sahih, hujahan tetap tidak kukuh. Struktur hanyalah pembungkus, manakala sumber rujukan ialah isi sebenar. Artikel ini bagus kerana kedua-dua unsur ini seimbang. Saya setuju saudara Daniel. Dalam penulisan akademik, keseimbangan itu penting. Struktur tanpa data ibarat rumah tanpa tiang. Penulis artikel ini bijak menyusun fakta dan teori untuk saling melengkapi. Betul. Bagaimana pula peranan bahasa dalam mengukuhkan mesej ilmiah? Adakah bahasa yang terlalu formal boleh menjauhkan pembaca? Baiklah, kalau terlalu formal memang boleh. Tapi dalam artikel ini, penulis berjaya kekalkan keseimbangan. Bahasa masih formal tapi tidak berat. Saya rasa ini hasil pemilihan ayat yang terancang dan penggunaan istilah yang tepat. Saya juga perasan perkara yang sama. Misalnya, apabila penulis menerangkan tentang stigma masyarakat, bahasa yang digunakan berempati, bukan menghakimi. Itu menunjukkan penulis peka terhadap sensitiviti topik. Bagus. Saya juga melihat gaya penulisan itu penting untuk mendidik masyarakat, bukan sekadar menyampaikan data semata-mata. Sekarang saya ingin tanya kedua-dua panel, apakah kekuatan utama artikel ini jika dibandingkan dengan penulisan ilmiah lain? Saya akan katakan kekuatan utamanya ialah koherensi dan kesinambungan idea. Setiap perenggan membawa pembaca kepada mesej yang lebih besar, iaitu pentingnya kesedaran mental dalam masyarakat. Saya pula melihat kekuatan pada gabungan teori dan realiti tempatan. Penulis bukan sahaja menganalisis data tetapi juga memberi saranan praktikal seperti perlunya sokongan keluarga dan masyarakat. Ini menjadikan artikel lebih hidup dan relevan. Saya setuju dengan kedua-dua pandangan panel. Artikel ini berjaya menyeimbangkan aspek akademik dan kemanusiaan. Ia bukan sekadar kajian statistik
tetapi juga menyeru kepada empati dan kesedaran sosial. Baiklah, kita sudah sampai ke penghujung forum. Daripada pembincangan hari ini, dapat kita simpulkan bahawa artikel persepsi masyarakat dan pesakit terhadap kesihatan mental menonjolkan keutuhan wacana yang mempunyai susunan isi yang teratur dan logik, sumber rujukan yang mempunyai pelbagai sahih dan terkini serta kejelasan penulisan bahasa yang formal tetapi mesra pembaca. Artikel ini bukan sahaja memenuhi ciri penulisan akademik, malah menggalakkan masyarakat memahami dan menyokong pesakit mental dengan lebih empati. Terima kasih kepada saudara Daniel dan saudari Nadia atas perkongsian bernas pada hari ini. Saya Alisha mewakili semua mengucapkan terima kasih atas perhatian penonton. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.